Hello guys, dalam video kali ini aku nak kongsikan berkenaan dengan drama Budak-Budak Pushback yang akan menggantikan drama Sayangku Cikgu Hania akan ditayangkan mulai 21 Jun 2025 ini. Drama Budak-Budak Pushback ini akan ditayangkan di saluran RTM dan mempunyai 13 episod kesemuanya dan merupakan karya arahan Haris Fazilah dan juga skripnya ditulis oleh Povin dan juga Tommy Loh. Antara pelakon-pelakon hebat dalam drama ini adalah Ashraf Muslim, kita ada Isha Riana, kita juga ada Syazwan Zulkifli, kita juga ada Sirin Claire, kita ada Umar Zarif, Rafiq Iskandar, Mikaela dan juga pelakon-pelakon hebat yang lain. Untuk sinopsis drama Budak-Budak Pushback ini mengisahkan tentang seorang budak kampung yang masih kecil yang terlibat dengan aktiviti basikal lajak yang banyak memberikan mudarat untuk dia, dan disebabkan kerisauan keluarganya terhadap aktiviti budak tersebut menyebabkan dia dihantar untuk tinggal dengan pakciknya di bandar. Di bandar pula pakciknya mempunyai 3 orang anak dan 3 orang anak itu lebih cenderung dengan aktiviti pushback. Perbezaan antara basikal lajak dan juga pushback, dan yang mana pushback mempunyai lebih ciri-ciri keselamatan yang lebih memberi keselesaan untuk keluarganya dan membenarkan dia untuk menyertai rakan-rakannya untuk bermain pushback. Jadi bagaimana kesudahan Budak-Budak Pushback ini? Jangan lupa untuk saksikan drama Budak-Budak Pushback yang akan ditayangkan di saluran RTM mulai 21 Jun 2025. Kalau korang nak baca sinopsis secara penuh yang akan aku kemas kini dari semasa ke semasa, korang boleh tengok di link di ruangan description. Untuk fans-fans drama, jangan lupa untuk saksikan drama Budak-Budak Pushback yang sangat menarik ini. Jarang-jarang kita tengok drama yang menghimpunkan budak-budak dalam satu drama. Jadi kita tengok bagaimanakah mereka mengolah cerita ini menjadi lebih menarik dan juga pasti menarik untuk ditonton. Jadi jangan lupa untuk saksikan drama Budak-Budak Pushback di saluran RTM mulai 21 Jun 2025 ini. Dan untuk fans-fans drama, tolong like, share dan subscribe channel ini untuk update terkini berkaitan dengan drama-drama Melayu, dan tolong aku untuk dapatkan 1000 subscribers secepat mungkin untuk update aku kemas kini channel YouTube aku ni dari semasa ke semasa. Jangan lupa like, share dan subscribe tau. Terima kasih.